zakat 2.5%, dividen ASP 5.75%. Jadi berapa untung bersih kita sebenarnya? Mungkin tuan-puan ada yang teruja bila dapat dengar dividen ASB sekitar 5.75%. Tapi jarang kita kira keuntungan sebenar selepas kita tolak zakat dan juga kesan inflasi di Malaysia. Jadi bila dapat dividen ASB 5.75%, kemudian kita tolaklah berapa nilai zakat yang jika kita diwajibkan untuk kenakan zakat sebanyak 2.5%. Kemudian inflasi pula sekitar 2% setahun. Maka tinggallah keuntungan kita rada base sahaja. Namun cuba kita bandingkan pula dengan emas. Secara purata emas naik sekitar 10% setahun. Tapi 12 bulan yang ke belakang emas naik lebih 54% setahun. Kalau kita tolak daripada zakat untuk emas 2.5%, kemudian kita tolak pula spread emas. Kalau emas pelaburan begini spread sekitar 10 ataupun 9%. Maka tuan-puan masih lagi untung sekitar 30%. Inilah punca kenapa orang kaya mereka tak simpan kekayaan mereka ke dalam bentuk dividen semata-mata. Mereka simpan kekayaan mereka ke dalam aset yang sebenar seperti emas begini. ASB masih lagi berguna, tetapi dari sudut pertumbuhan kekayaan selepas zakat dan inflasi, emas masih lagi lebih efisien.